Berkenaan sedekah subuh, bagaimana cara yang terbaik? Ramai orang sudah silap faham. Dia hanya sekarang penting sedekah subuh. Zuhur orang minta tak tahu sedekah subuh. Salah tu. Maksudnya naklah sebaik-baiknya, lebih cepat kamu bersedekah, lebih baik. Jadi kita bangun pada waktu subuh ya, kita bermuamalat dengan manusia. Itulah peluang kita yang paling awal untuk bersedekah. Lagi kita tak bangun tidur, tak ada peluang. Jadi mulakan sedekah hari kamu dengan satu amalan yang indah dalam Islam, iaitu sedekah. Namanya sedekah subuh. Jangan bulan asar dah sedekah. Jadi ada peluang subuh, sedekah subuh. Ada peluang asar, sedekah asar. Di mana saja kamu berpeluang, sedekahlah. Kerana sedekah itu tak kira subuh ke asar ke bila pun, dia menjadi perisai daripada api neraka. Nabi kata ittaqu nar walau bi syakki tamrah. Hendaklah kamu lindung diri kamu daripada neraka, walaupun dengan sedekah sebelah buah kurma.